Guys, benda ni kalau tengok orang promote rasa macam tak perlu, tapi time kita nak guna, ruginya tak beli. So, ini adalah ratchet wrench satu set guys. Dan satu set ni ada 7 pieces dan inilah saiz dia 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm. Dan kelebihan benda ni adalah dia dapat berputar satu hala je. Jadi kalau kata kita nak pusing tu, dia lebih memudahkan dan cepat kerja. Sebelah lagi pula dia spanner biasa je. So, kalau korang nak baiki kereta dan sebagainya, memang memudahkan lah benda ni. Dan benda ni pun datang daripada Touch Tool. Jenama ni memang not bad lah dekat pasaran. So guys, korang tengok berapa lama ambil masa. Okay, dah loose. Kejap gila guys. Okay, dah loose. Guys, 3 skru ni kejap gila kita buka. Okay, so now kita akan pasang balik skru ni dan kita akan ketatkan dia. Dan korang tengok lah tu. Dah ketat. Mudah gila. Dah settle. Dah settle. Dah settle guys. Mudah gila dengan menggunakan ratchet wrench ni guys. So guys, jangan tunggu sampai perlu, tapi beli dan simpan sebab korang confirm perlu. Cakap dekat beg kuning kat bawah.